banyak daripada minta kita resepi bang. Kali ni aku nak bagi satu resepi yang sangat-sangat sur dan mengenyangkan. Memang sur tak bohong bang. Apa cuba buat insya-Allah. Susu macam biasa Marigot kita pakai. Oh, kemuk man. Oh my god. Yang ni sebab aku nak bungkui. Aku nak makan petang pagi. So habis kepala cercah tetap. Kita pakai Nestum. Nestum cedok macam biasa. Ni nak makan ni pun cedok macam tu, nak jual pun cedok macam tu. Sama ya abang, sama ya. Yo ho kini wo cucu hoi. Lepas tu Holik. Holik memang dia mahal tapi jangan kedekut. Jangan kedekut. Memang dia akan sampai, kalau kita kedekut dia tak sampai tau. Oh, banyak. Tak nak pakai tu bang. Ayak lah. Dah nak pakai tu. Dia kacau, dia payah, dia berlemuh. Dia kalau main Holik dengan Nestum ni dia berlemuh. Tapi berlemuh dia pasal bahan dia. Alah, bahan jenuh. Orang cakap bahan jenuh. Tak nak pasal tu lah. Anda boleh buka ni. Holik dengan Nestum. Jangan minum tadi ya. Kalau lapar boleh lah minum ni. Kalau lapar minum ni. Macam mana yang nak diet ke apa tu ambil ni. Memang surah. Sedap sedap. Tak percaya hangpa balik try di rumah, hangpa tolong share benda ni, kokoklah yang mana yang nak diet tu. Menu ni aku syorkan kat hangpa. Insya-Allah. Kalau dia minta halal lah. Cara apa menu ni? Memang sedap. Sini memang sedap. Cara buatlah tadi kita tunjuk tadi. Kalau nak bungkus hapus pala cacang dan tak mau bungkus 90% susu. Apa-apa tolong like, komen dan share. Bermanfaat. Memang sedap weh, sedap. Dunia.